Dan di Sungai Segamak 25 kuari haram, hanya satu saja yang mempunyai lesen. Jadi minta Tuan Haji pantau dan ini maklumat yang baru kita terima daripada Lahad Datuk. Okey, kita akan pantau dan kumpulkan maklumat kerana di Sabah ni dia ada satu lagi kami punya sister agensi dipanggil EPD, Environmental Protection Department ataupun JAPAS ataupun Jabatan Pengenalan. Kita akan bekerjasama lah sebab kuari ni banyak menjurus kepada bidang kawasan mereka. Dan kalau kuari yang lama-lama tu memang kebanyakannya tidak tertakluk kepada IAA kalau dia kurang pada tarikh 1 April 1988. Jadi dia buat operasi banyak kepada mungkin JNG ataupun kepada begitu juga dengan kuari pasir di Sungai Segamak. Sampai sungai itu dah tak tahu jadi apa, cepat banjir. Itu juga isu memang kerajaan negeri saya duduk dalam beberapa mesyuarat mengenai pencemaran sungai ni. Salah satunya memang pemurnian pasir. Banyak agensi yang terlibat dalam hal ni dan memang ada jawatankuasa khas tentu melihat isu ni. Jabatan kita salah satu agensi yang beri info aktif. You must be part of the solution. Don't be part of the problem. Watak Sandman hanya ada dalam filem Spider-Man 3 yang dilakonkan oleh Thomas Hayden Church. Tetapi di Sabah, Sandman ialah ketua mafia pasir yang diketuai Michael Chia Tien Phoh atau lebih popular sebagai The Untouchable. Michael Chia, tokoh yang mengejutkan dunia melalui sindiket penggubalan wang haram di Hong Kong, kini meninggalkan dunia pembalakan dan menguasai sindiket kuari haram di Johor, Singapura dan Lahad Datu, Sabah. Walaupun tanpa kelulusan Jabatan Alam Sekitar, Jabatan Pengairan dan Saliran, Jabatan Tanah dan Ukur, namun dengan kerjasama pejabat daerah Lahad Datu, operasi kuari pasir haram ini telah berlanjutan sejak 25 tahun lalu. Bermula dengan 3 kuari, kini Sungai Segama mempunyai 25 kuari, sama dengan jumlah 25 kerusi parlimen di Sabah yang pada prinsipnya adalah kuari haram kerana tidak sebuah kuari pun yang mematuhi EIA dan dikeluarkan lesen kuari, melainkan lesen berniaga untuk menjual pasir. Penduduk Segama bertanya, berapa pegawai daerah dan wakil rakyat dapat daripada operasi kuari pasir haram ini? Kenapa SPRM hanya membisu 1000 bahasa sedangkan mereka gairah menyerbu kuari pasir, terutama yang dikaitkan dengan pemimpin pembangkang? Kebalkah wakil rakyat BN di Sabah, terutama mafia pasir The Untouchable Michael Chia Tien Phoh? Berselindung di sebalik TOL dan lesen perniagaan, pasir Sungai Segama Lahad Datu telah dipunggah saban hari melalui pam berkuasa tinggi sehingga menyebabkan pencemaran dan membunuh hidupan sungai seperti ikan, udang galah, buaya dan pelbagai hidupan sungai. Lebih membingungkan, operasi kuari haram ini menyebabkan water intake, loji bekalan air di skim bekalan air Lahad Datu sering mengalami kerosakan akibat kegiatan memperdalamkan sungai dan membuang kembali sampah sarap daripada sedutan pasir di dasar Sungai Segama. Nelayan sungai yang mengalami masalah paling ketara kerana ikan dan udang yang menjadi sumber pencarian mereka semakin pupus akibat kegiatan 25 kuari haram ini di samping pencemaran daripada kilang kelapa sawit yang berdekatan.
Pasir adalah komponen terpenting selepas batu dan simen dalam industri bangunan dan prasarana. Tetapi pengambilan pasir yang tidak terkawal telah menyebabkan pencemaran alam sekitar yang terpaksa dibayar dengan harga yang mahal, kepupusan hidupan sungai dan pencemaran sumber air yang digunakan untuk kehidupan seharian, malah kerosakan prasarana jalan raya akibat kegiatan lori hantu. Pembangunan Pesat Lahad Datu sebagai Pusat Palm Oil Industrial Cluster POIC dan pertumbuhan bandar baru di Jalan Dam, Bandar Perdana dan pesisir pantai memang memerlukan banyak pasir. Tetapi pengambilan pasir tanpa kawalan bukan sahaja mendatangkan masalah pencemaran, malah menyebabkan banjir kilat terutama di tebing Sungai Segama, sehingga setiap tahun penduduk terpaksa mengadakan pesta air dan kerugian harta benda. Kekurangan pasir telah menyebabkan banyak projek tergendala, terutama di kawasan POIC kerana kebanyakan pasir Lahad Datu dieksport keluar daripada Lahad Datu dan Sabah disebabkan pemaju suka kepada pasir sungai kerana ia tahan lama dan tidak menyebabkan besi tertulang bangunan berkarat. Semoga hasrat Kerajaan Negeri Sabah untuk menyerahkan lesen kuari pasir kepada SEDCO akan memberikan cahaya dan harapan baru kepada penduduk Lahad Datu yang selama ini terpaksa minum air terawat yang kabur, banjir kilat dan kepupusan sumber ikan dan udang. Belum ais lagi, baru sampai ini bos. Ini udang galah.